Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Naqib bin Zainuddin. Nama saya Muhammad Hazi Akram bin Muhammad Nazir. Jadi pada hari ini kami akan menunjukkan cara-cara untuk mengukur sektor lontar peluru dan juga trek larian 1 meter. Jadi bahan-bahan yang akan kami gunakan adalah pita pengukur, batang besi, tepung dan tali rapiah. Jadi untuk step yang pertama, kami mencocok batang besi sebagai titik tengah untuk bulatan sektor kami. Kemudian kami mengikat tali sepanjang 1.067 meter sebagai jejari untuk membuat bulatan. Kemudian kami akan menggunakan tali itu sebagai jejari untuk membuat lilitan bulatan, dan kami akan menaburkan tepung pada sekeliling lilitan bulatan. Jadi ini adalah hasil bulatan yang kami buat dengan jejari sepanjang 1.067 meter. Dengan menggunakan jejari yang sama, kami menambah 75 cm lagi. Man, main bayang man. Tak apa. Tak apa. Yang penting ni siapa dia tak tengok bayang-bayang. Markah bayang-bayang. Okey, foto. Dengan menggunakan jejari yang sama, kami menambah 75 cm lagi. Begitu juga dengan di sebelah bertentangan supaya dapat membentuk satu garis lurus. Jadi ini adalah hasilnya. Baik, seterusnya kami akan mengukur garis tengah untuk sektor lontar peluru sepanjang 19.079 meter. Okey, kemudian kami tambah 6 meter kiri dan 6 meter kanan menggunakan pita pengukur. Akhir sekali kami mengukur sisi kepada sektor lontar peluru dengan ukuran sepanjang 20 meter. Jadi untuk melekatkan sektor kita, jadi kami akan membuat satu lagi garisan sepanjang 20 meter untuk melekatkan sektor ini. Jadi kami akan menunjukkan hasil kerja kami. Baik, pada
jenis seterusnya kami akan membuat trek larian dengan menggunakan bentuk segi empat tepat, dan lebar daripada segi empat tepat ni kami ukur dengan pita mengukur iaitu sebanyak 10 meter. Kemudian kami akan membuat garisan sepanjang 15 meter pada panjang segi empat tepat tersebut. Baik, jadi ini merupakan hasil yang kami buat, iaitu membuat segi empat tepat dengan lebar sepanjang 10 meter dan panjang 15 meter. Seterusnya kami menggunakan lebar yang sama iaitu 10 meter. Kami membahagikan kepada dua iaitu 5 meter dan 5 meter. Kami menggunakan 5 meter sebagai jejari untuk separa bulatan sebagai lengkuk untuk trek larian kita. Seterusnya kami menambah 1.22 meter untuk membuat jarak antara lorong 1.22 meter. Seterusnya kami menambah 1.22 meter lagi untuk membuat trek larian yang kedua. Seterusnya kami akan menyambung 15 meter seterusnya untuk melengkapkan lorong yang pertama. Baik, langkah tadi diulang semula untuk kita lakukan juga pada lorong yang kedua. Jadi kami telah menyiapkan trek larian kami. Jadi ini merupakan hasilnya. Sekian, terima kasih.